Saya risau tentang isu budaya songsang. Kita ingat tak? Budaya songsang ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat dimurkai Allah. Sehingga kan kemurkaan Allah itu ditunjukkan oleh Allah. Bumi terbalik menunjukkan dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang terlibat mengaktifkan budaya songsang ini. Ini negara Islam. Islam sebagai agama persekutuan. Sebab itu saya ingin memberi pandangan kepada Menteri Agama sebagai menteri sangat-sangat besar tanggungjawabnya. Menteri Agama tidak boleh bercakap kami tidak cukup bukti. Bercakap tentang kami tidak cukup bukti, dia bukan penyelesai masalah. Bahkan terbina persepsi rakyat di luar sana menggambarkan menteri tidak ada idea. Sepatutnya menteri akan bercakap, tindakan budaya songsang ini kita akan mengambil tindakan berdasarkan undang-undang yang ada. Dan apabila melihat tentang kelemahan undang-undang, sepatutnya menteri segera bertindak untuk mengambil apakah tindakan yang perlu diambil. Di mana kelemahan Seksyen 377A itu sehingga gagal untuk mengambil tindakan di atas perbuatan budaya songsang itu. Dan cerita kepada rakyat apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan dalam untuk memperkasakan, memperbaiki kelemahan yang ada dalam undang-undang itu. Nampaklah kita punya tindakan kita. Bukan kita bercakap kita tidak ada bukti yang kokoh untuk mendakwanya. Ini bukannya satu penyelesaian. Ini satu yang menampak kita tidak ada idea. Itu yang pertama. Dan saya mengharapkan segeralah Menteri Agama kumpulkan pakar-pakar undang-undang. Bawalah bincang, siapkan satu paper. Bagaimana paper ini untuk dibawa ke Parlimen nanti. Yang keduanya, saya ingin menegur PDRM. Saya rasa saya mengambil peluang ini untuk menegur PDRM. Saya tidak bersetuju apabila PDRM mengatakan dalam kenyataan yang dibuat bahawa PDRM, polis, tidak boleh mendakwa pihak penganjur budaya songsang ini. Bagi saya, kalau betul pun ungkapan ini jangan dikeluarkan kerana ianya akan membawa persepsi negatif, akan menampakkan PDRM tidak ada idea, kering tentang bagaimana untuk mengatasi isu. Sedangkan PDRM ini seragamnya melambangkan bahawa dia adalah membawa keselamatan negara. Sepatutnya diungkapkan polis ada cara untuk mendakwa pihak penganjur. Mana-mana penganjur cuba mewujudkan budaya yang tidak sihat dalam negara kita, termasuk budaya songsang. Menampakkan polis nampaknya ada strategi, ada perancangan, ada daya fikir yang tinggi untuk mengatasi apa jua yang boleh merosakkan anak bangsa dan negara kita. Sebab itu saya tak bersetuju langsung apabila saya membacanya polis membuat kenyataan tidak boleh mendakwa pihak penganjur. Ini kelemahan. Kelemahan tidak boleh ditonjolkan. Saya takut nanti terbina bahawasanya, wah, kita boleh buatlah lagi. Sebab polis tak boleh buat apa-apa. Menteri Agama pun tak boleh buat apa-apa. Polis pun tak boleh buat apa-apa. Maka kita merdeka untuk membuatnya. Ini tak boleh. Oleh itu, saya tak bersetuju juga bila saya tengok ada pemimpin parti, ada juga menteri mengatakan bahawa jangan ada mana-mana pemimpin lah, baik parti ke kerajaan ke menteri ke, mengatakan bahawasanya LGBT ada hak. Ungkapan mengatakan LGBT ada hak ini cukup bahaya. You menteri, you adalah pemimpin parti, duduk pula sebagai peneraju kerajaan, bercakap tentang LGBT ada hak. Terbina persepsi, kenapa menteri macam ni? Adakah menteri ni dia juga LGBT juga ke? Takut begitu pandang rakyat. Sebaliknya, sebagai seorang menteri, sebagai seorang Perdana Menteri yang mengungkapkan kata-kata yang proaktif, membina, tidak ada ruang untuk LGBT di negara kita ini. Mengatakan bahawasanya, saya tegas, apa-apa sahaja aktiviti yang dilakukan oleh LGBT, saya minta pihak berkuasa ambil tindakan. Macam mana caranya ikut undang-undang, lakukan. Saya tidak akan menyokong sama sekali. Ini sepatutnya ketegasan, tunjukkan ketegasan, bukannya kelemahan. Saya bimbanglah, takut menteri ataupun pemimpin parti ini ketakutan kepada undi sehingga kan tak mampu bertegas kepada budaya yang merosakkan negara. Ini cukup bahaya. Pemimpin yang takut kepada undi sehingga tidak ada jati dirinya dan tidak ada ketegasannya sehingga sanggup mengatakan LGBT ada hak, bagi saya mereka adalah pemimpin yang tidak layak untuk diangkat sebagai pemimpin pada masa akan datang. Ini pandangan berjasa.